Kak, jangan galau ni leh. Anak satu puah, darah mah jemandu. Penyantik lo. Oh, anak mitnya ni nak cemu sang. Hai, dang ni le punya. Kapan lo kayak dia puah? Hai, kau cemu ah. Mana nak? Lo kena galauan manteng. Dia fikir hana saunya. Pu yang nak pubut. Betul. Pu yang tak puput, mandum cetak le malaikat. Pu naya nak. Hah? Malaikatnya puih le. Malaikatnya adalah makhluk Allah yang diberi tugas khusus oleh Allah. Oh. Malaikat Allah le jumlah ji. Tapi yang wajib kata pu hanya 10 orang. Di antara ji, nah yang ditugaskan untuk mencatat draw ke cemu-cemu. Ya aku. Hai kak, selamanya hana londu risaunya malaikat. Ni tolong jelaskanlah bak long. Jut, nak dengar je nak apa? Malaikat mesti peluru berdaturi, Jibril bawah Anbiya. Dua Mikail putran ujian dengan rezeki, le Israfil tugas neyuk sangka kalah. Rakib atik mendung amai nadu catat, Gek ngenjihit tetap ubut hana silap. Nama Israel tugas kopnyan gecok nyawang, sare kenang agam inang mandum sama. Sare kenang agam inang mandum sama. Bungkar wanang kitnya teman yang di dalam jalan. Salah tak jawab kenang cina delengan tum dah. Sekurang kasih pelom malik keriduan ngenjabania, pintu syurga ngan neraka gofnyan kawai. Sekurang kasih pelom malik keriduan ngenjabania, pintu syurga ngan neraka gofnyan kawai. Malaikat Mesti peluru bertaturi, Jibril di bawah yuku Anbiya. Dua Mikail putran ujian dengan rezeki, le Israfil tugas neyuk sangka kalah. Le Israfil tugas neyuk sangka kalah. bungkar wanang kitnya teman yang di dalam jalan. Salah tak jawab kenang cina delengan tum dah. Sekurang kasih pelom malik keriduan ngenjabania, pintu syurga ngan neraka gofnyan kawai. Sekurang kasih pelom malik keriduan ngenjabania, pintu syurga ngan neraka gofnyan kawai. Hai syedara, dene apa yang mandum aki, wajib takuri
iman malaikat hantar turi Rugohan sakri masa hudip dalam dunia Rugohan sakri masa hudip dalam dunia